Pengantin. Terima kasih kepada semua ahli-ahli jawatan kuasa, pentadbiran masjid, tuan-tuan pegawai masjid, pemimpin-pemimpin masyarakat, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu. Maka Nabi pun beritahu, saya basyarum mislukum. Saya adalah sama manusia macam kamu. Tapi jangan stop tang situ. Ada lagi sambungan dia. Yuha ilayya, yang diwahyukan kepada aku daripada Tuhan. Annama ilahukum inum, ya. Tidak, ya. Cakap, ya. Berlari, ya. Duduk, ya. Sama macam kita. Kahwin, ya. Pergi ke tandas, ya. Semua sama macam kita kat Zoom. Nah, sama. Pakai baju, ya. Buka baju, ya. Tetapi yuha ilayya, yang membezakan kita dengan Rasulullah, dia dapat wahyu, kita tak ada wahyu. Jadi jangan duk kata lah, orang yang apa duk sambut maulid ni pasal apa sama Nabi kita. Memanglah sama, tapi tak sama. Memanglah biasa, tapi luar biasa. Nabi manusia. Semalam jumpa di pasar. Takkan hari ni jadi Nabi benar anak ini kaki DVD ni. Patut Nabi ni malaikat. Nampak tak? Ini anak yatim jadi Nabi. Ni bahasa ni. Dia kata kenapa malaikat tak jadi Nabi? Kenapa Muhammad jadi Nabi? Kalaulah malaikat jadi Nabi, kita nak ambil contoh apa daripada Nabi yang bergelar malaikat? Kenapa? Malaikat tak tidur. Malaikat tak makan pun. Ikutlah saya. Saya apa hang makan pun tak. Malaikat mana ada lelaki perempuan? Nak ikut apa? Malaikat ni tuan-tuan, dia bukan apa. Dia lawan Tuhan, dia rimbuk sekali. Nabi Muhammad ni manusia. Dia kita manusia. Tuhan kita daripada jenis apa? Nabi kita daripada jenis kita. Allah hantarkan Nabi daripada jenis kita. Jenis apa? Manusia. Kalaulah malaikat jadi Nabi kat semua, malaikat kalau dia sujud, dia tak angkat kepala. Mayang. Ada malaikat yang rukuk saja, tak angkat-angkat dah kepala. Cuba malam ni kita sembahyang, tak angkat-angkat kepala. Ubah ramai darah tinggi. Darah keluar ke hidung. Pasal apa? Malaikat sembahyang tak angkat kepala. Sebab tu Allah tak hantar malaikat jadi Nabi. Allah hantar orang. Supaya kita boleh ikut. Contoh. Saya pergi ceramah di satu tempat di Tanjung Rambutan. Habis ceramah tu Bangla. Abang La mai tanya. Orang Bangla ni jangan marah mereka tuan-tuan. Mereka rajin semayang. Kita tempat kita taklah ramai Bangla. Tempat lain Allah. Separuh masjid Bangla. Semayang Jumaat. Tak lama lagi khutbah dalam bahasa Bangla. Saya pergi ceramah di mana ke? Setengah masjid kuliah ni Bangladesh. Gini. Kenal pula mereka tu. Rajin semayang. Habis-habis keluar semayang, pegang tangan balik rumah. Pimpin tangan itu Bangla. Tak lama ya pengurusi masjid Bangla. Orang kita malas main masjid. Mereka main. Orang kita malas semua. Nega pun tak mau. Lalas Tom Yam ambil. Nega siang memalas. Lalas mamak ambil. Main masjid pun tak mau. Bangla ambil. Esok tinggal apa kita? Main dam. Puk-puk-puk-puk-puk. Habis satu. Lah nega malam mana ada orang Melayu nega lah. Semua puak-puak Tom Yam. Tak tahu belah-belah sini Sungai Sumu lintang lagi malam-malam ada lagi orang Melayu nega. Tempat saya di Ipoh tak ada. Tobat lah home tak ada. Semua lampu merah, hijau, kuning semua. Kita tahu dah bangsa apa duduk nega. Agak-agak berapa ratus juta dia bawa balik setahun kat negara mereka. Duit kita. Tu belum 786 maju di hujung. Kazim maju, Kazim tak maju.
Restoran Kazim maju, berakap, semuanya ada belakang. Agak-agak orang 100 juta dah balik kat negara dia. Bayangkan kalau kita yang buka kedai. Tapi kita jenis tu tak mau. Kita tak suka berebut jenis menega ni. Bagus orang Melayu ni, dia suka berebut jawatan. Mana faham, tak faham tak. Duduk yang berhormat. Yang berhormat duduk, yang berhormat. Dia suka yang tu gedung. Tuan-tuan yang saya muliakan. Nabi Muhammad ni, dia Nabi macam kita. Orang macam kita. Kalaulah malaikat jadi Nabi Allah, tuan-tuan, tak tahu nak abang puasa saja kita. Awak tak makan kat Zoom. Malaikat tak makan, dia Nabi, kami ikut dia. Tak. Dia Nabi daripada orang macam kita. Nabi Muhammad makan tak? Makan. Ikut dia. Macam mana cara dia makan? Nabi Muhammad semayang tak? Ya. Ikut dia cara dia semayang. Nabi Muhammad kahwin tak? Ya, ikut dia. Sebab itulah dia, tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikut Nabi Muhammad. Allah sebut dalam Quran, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang daripada Allah cahaya dan kitab yang nyata. Siapa dia cahaya? Nurun, Nabi Muhammad. Apa dia kitab yang nyata? Quran. Ikut. Tuan-tuan yang saya muliakan, walaupun dia manusia biasa, basyarum mislukum, macam kita, tapi dia luar biasa. Abang-abang kerja cok kelapa sawit, start kerja pukul 9, tengah hari pukul 11, pukul 12, panas berpeluh-peluh. Nabi Muhammad peluh tak? Peluh, pasal dia orang. Kita peluh tak? Peluh, pasal kita pun orang. Peluh Nabi lebih wangi dari kasturi. Peluh kita? Tak tahu Ustaz. Orang banyak kata harap baunya Ustaz. Nah, tahu tak bau Ustaz ni? Sudah Ustaz. Tuan-tuan ada kalau peluh simpan. Nabi Muhammad bila berpeluh, tuan-tuan, tidur tengah hari. Nabi Muhammad ni tidurlah kat semua tengah hari, kailulah tidurlah goreng. Tidur pula tengah hari hangat bukan jadi kipas lagu kita ni. Mai orang ambil peluh Nabi kutip. Simpan dalam botol. Sebab apa? Wangi dia lebih pada kasturi. Abang-abang, besok cuba pergi jogging. Esok cuti. Jogging 2 jam, tengok baju t-shirt tu peluh. Nah, bersambar palahnya tuan-tuan. Cuba pergi perah depan isteri. Lihat, main mangkuk. Buat, nak perah peluh tak? Kau nak pakai minyak wangi. Tobat lahum. Tak ada tak ni. Tu. Ni nama apa ni? Air liur. Air liur ni. Belah-belah ni dulu-dulu ada tok guru. Tak? Saya jumpa seorang. Ada satu budak ni. Dia tak boleh cakap. Orang hutan melintang kata speech delay. 4 tahun tak boleh cakap. Lambat cakap tu. Mai jumpa dengan tok guru ni. Tok guru tu buka mulut tu, dia ludah. Balik. Sehari 2 lepas tu, boleh cakap budak tu dengan izin Allah. Ni keramat ni tuan. Abang-abang cuba ludah kat cucu. Tak boleh cakap 5 tahun. Ayah orang tak boleh cakap anak saya ni. Ayah ludah ni. 4 hari duduk hospital. Jangkitan virus nama dia. Air liur kita ni tuan-tuan, walaupun tak najis, orang tak mau. Orang tak mau. Kita pergi kenduri, kongsi 4 orang meja makan. Satu hidang 4 orang. Mai hamba Allah ni gigi tak ada. Duk menyembah-nyembah, seketui air liur jatuh. Seketui air liur jatuhlah gulai. Oh, parah ni. Berbuih pula. Tak najis. Ambil sudu, buang. Makan, tak mau tak. Beli pun tak payah. Tahu tak apa. Sebab tu kalau kita nak ambil telur ayam tu, kita seorang. Kan susah ludah tu. 3 orang ni tengok. Silaka pun tak. Kalau tuan-tuan tak mau buang, tak apa. Ambil sudu, kacau. Dia lagi masin. Nabi Muhammad, dia ludah dalam telaga. Telaga tu jadi ubat.
Nabi Muhammad ludah dalam air jadi umpat. Air hak kering jadi naik. Tu nama dia luar biasa. Nabi Muhammad ni waktu besar ni adik kita ni comel adik kita. Duduklah dibelah di keluarga Bani Sa'dah, Halimatus Sa'diyah. Daripada kecil tu dibelah, 4-5 tahun dah dibelah. Halimatus Sa'diyah ni orang susah. Bila bela Nabi Muhammad, keberkatan turun pada keluarga. Jadi subur tanaman dia, jadi gemuk binatang dia, jadi mewah hidup dia. Berkat. Dia biasa, tapi luar biasa. Halimatus Sa'diyah bukannya ada susu dua-dua belah, sebelah je ada. Bila menyusukan Nabi Muhammad, keluar susunya daripada dua-dua belah. Ni kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada umur ni duduk dengan pak saudara pula lah. Pak menakan ni bawa pergi jalan. Awan duk ikut dia. Tuan-tuan berjalan tu, pergi pekan Datuk tu, agak-agak siapa ikut. Nabi berjalan ni, awan payung. Subhanallah. Luar biasa ni tuan-tuan. Tuan-tuan sekarang ni, pukul berapa? 8:02 minit. Saat ni lah paling sedap tidur. Pasal apa Ustaz? Ceramah. Bilakah waktu paling sedap tidur? Time ceramah. Dapat pula tiang je, Allah je. Tak percaya cuba tengok hari Jumaat. Pukul 1:30. Ittaqullah. Tidur. Dapat pula menyandar kat tiang. Lena. Balik rumah lena. Nabi lena tak? Lena. Tapi Nabi lena, hati dia tak lena. Nabi tidur, tapi hati dia jaga. Kita kalau tidur, dengar-dengar semua tidur sekali. Nabi Muhammad mimpi. Mimpinya adalah benar. Kita mimpi? Tak tahu. Jenis apa. Apalah mimpi semalam leha. Apa bang? Abang mimpi menikah lagi. Lah. Itulah kali terakhir dia mimpi. Mati lepas tu tuan-tuan. Nabi Muhammad dapat wahyu dalam tidur dia. Ni nama dia innama yuha. Dia dapat annama yuha ilayya. Dia dapat wahyu daripada Tuhan. Sebab tu apa yang Nabi Muhammad buat bukan main-main. Tuan-tuan pergi tandas. Pergi tandas. Saya masuk tandas, dia tengok buih banyak kat lantai tu. Seperti ni buih kencin ke apa? Banyak sangat ni. Kalau buih macam ni punya banyak, buah pinggang rosak ni. Rupanya sabun. Berbuih dalam lantai tu. Elok pula abang rela keluar pada tandas pula. Dia tengok saya. Ustaz tengok apa? Tuan-tuan. Nabi Muhammad pun dia pergi toilet. Nabi Muhammad pun membuang macam kita tak? Nabi Muhammad kalau dia buang tuan-tuan, najis diserap oleh tanah. Tanah tu serap najis dia, apa pun tak nampak. Tuan-tuan cuba pergi berak depan tu. Agak-agak berapa lama tak taik duduk situ? Setahun tu. Bau apa ni? Jadi jangan kita kata Nabi Muhammad tu sama macam kita. Tak sama palung. Sama daripada apa? Ni kulit kita, mata kita, Nabi mengantuk, Nabi sakit, Nabi sihat, Nabi makan, Nabi minum. Tetapi dia dapat sesuatu itu adalah wahyu daripada Allah. Allamahu syadidul quwa. Yang mengajar aku adalah yang sangat kuat. Allah kata lagi, wa ma yantiqu 'anil hawa. Apa yang aku buat bukan ikut hawa nafsu aku, mesti ada sebab musabab daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang pertama. Okey, yang pertama, kalau ada orang kata hangpa ni duk sambut maulid pasal apa, duk puja Nabi pasal apa, dia dah mati dah, dia sama macam kita. Tak. Yang sama hang dengan aku sama. Hang dengan aku sama. Tapi kita dengan Nabi memang sama. Tetapi kemuliaan, ilmunya, keberkatannya, mukjizatnya sangat tak sama dengan kita. Dia adalah luar biasa.
pertama. Dua. Allah Ta'ala sebut di dalam suratul Ma'idah ayat yang ke-15. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang daripada Tuhan kamu cahaya dan kitab yang terang nyata. Ulama-ulama tafsir mengatakan bahawa nurun yang dimaksudkan dalam ayat ini ialah merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu ialah cahaya. Tuan-tuan, kita sekarang duduk dalam masjid. Cerah kat nak? Cerah dalam masjid ni. Cerah. Di luar gelap. Yang gelap tu nama apa? Zulumat. Jadi Kak Som, malam ni dapat yang ni pun jadilah. Yang gelap tu nama apa? Zulumat. Boleh balik lah. Boleh balik lah. Dapat lah. Abang ngaji apa dengan Ustaz Kazim ni? Zulumat. Gelap. Kalau hak tu pun tak dapat, nanya orang tak. Abang mengaji apa dengan Ustaz Kazim tadi? Kira dia terang tu kira jelas lah. Dia terang apa? Hak dia kata tu kira jelas lah apa yang dia kata tu. Yalah dia kata apa? Kira terang apa yang dia kata tu. Tahulah terang dia kata apa. Rupa duduk tidur belakang tu. Duduk jelas, terang. Dia bukan dengar, dia duduk tidur belakang. Yang di luar ni kat semua gelap, zulumat. Hak dalam ni cerah. Nama dia apa? Nur. Minaz zulumati ila nuri. Daripada gelap, mai Nabi Muhammad jadi cerah. Jadi buat apa lagi duduk dalam gelap tu? Nabi Muhammad ni daripada kita ni gelap, dia bawa cahaya. Cerah, terang, menerang lah. Tiba-tiba ada orang tak mau ikut Nabi Muhammad, pergi duduk dalam gelap. Hantu duduk sebelah tak nampak. Ular dalam kain tak nampak. Perompak menyorok belakang dia, dia pun tak tahu. Kunci motor dia hilang, jenuh duduk gagau dalam gelap. Kenapa tidak duduk dalam cahaya? Maka orang yang mengikut Nabi Muhammad, orang ini duduk dalam keadaan cerah, terang, benderang. Segala-galanya diajar. Tetapi orang yang tak mau ikut Nabi Muhammad saja merosakkan diri dia, duduk dalam gelap. Teraba. Yang kedua, wa kitabun mubin. Didatangkan daripada Allah kitab yang nyata, terang, yang tak ada salah. Ni kita tengok yang nombor 2 ni. Nabi Muhammad itu adalah cahaya, Al-Quran itu adalah kitab yang terang nyata. Ada orang tanya, ya, Nabi Muhammad sekolah di mana Ustaz? Sudah. Dia belajar di mana? Saya ada ijazah dan sekarang saya buat master. Soalan saya, Nabi Muhammad belajar di mana? Dan setahu saya dia adalah buta huruf. Jadi adakah kita bernabikan seorang yang buta huruf? Dan Nabi sendiri suruh kita belajar, tetapi dia tak belajar. Macam mana cerita ni? Sudah. Nabi suruh kita belajar. Talabul ilm faridatun. Tapi Nabi pun tak pergi sekolah. Nabi kata tuntutlah ilmu. Nabi kata yarfa'illah. Nabi sendiri pun tak pergi sekolah. Takkan 6 bulan tak boleh sekolah belajar ABC. Masuk kelas dewasa. Berwarna unta, alif, ya, mim, buaya. Ni tadi dah kita kata Nabi Muhammad ni manusia biasa tetapi luar biasa. Tadi dah kita kata Nabi Muhammad ni Allah yang utus. Kau pertikai Nabi Muhammad maknanya kau pertikai Tuhan. Otak engkau pun Allah bagi, tiba-tiba kau nak pertikai Tuhan. Kau ni sihat ke tidak? Ulang balik. Otak kita ni Tuhan yang bagi. Tiba-tiba kita nak tanya pada Tuhan yang bagi kita otak.
Bodoh ke cerdik tuan? Kalau Allah tak bagi hang otak, hang jadi apa? Otak ada, tapi bodoh. Jadi otak udang. Bila Allah yang bagi, Allah yang turunkan utusan dia Nabi Muhammad, utuskan manusia ni jadi Nabi. Apa yang Allah kata, aku ikut. Aku ikut saja. Sebab apa? Tadi ayat yang saya bacakan pada tuan-tuan tadi. Faman kana yarju liqa'a rabbi. Siapa yang yakin akan bertemu dengan Tuhan, mengharap bertemu dengan Tuhan, maka hendaklah dia beramal soleh dan jangan syirik pada Allah. Tuan-tuan, bila menganggap Allah tu tak reti, bila menganggap Allah tu tak pandai, ada yang lebih pandai, hang petikai pula Tuhan tadi, makna hang dah syirik dengan Tuhan. Kita hari ni faham syirik tu apa? Ada orang faham syirik tu pakai susuk. Ya. Saya jumpa perempuan pakai susuk 19. Tengok x-ray tu 19 jarum. Saya tanya kau pakai apa? Dulu-dululah pakai apa? Pasal apa pakai? Dia kata takut laki menikah lain. Nampak? Bila pakai ni dia tak tengok perempuan lain, tengok saya. Nampak? Laki mati orang saya. Nampak? Takut mati. Tapi tak boleh ngucap. Ustaz tolong buang Ustaz. Mana saya erti? Tak erti. Saya tak erti. Pergi jumpa balik Tok Bidan yang masukkan, suruh dia keluar. Tok Bidan tu pun mati lama dah. Sudah ni parah dah. Saya kata kak macam ni ya kak. Pergi ambil magnet. Ambil besi berani, usah dia tarik keluar. Apa pantang dia? Pisang mas. Apa pantang dia? Baca Quran. Apa pantang dia? Pergi tengok orang mati. Kalau gitu pergi hospital. Ziarah bilik mayat. Sepah orang mati itu. Langgar pantang dia. Saat lagi pergi kedai pisang, beli standar pisang mas. Saat lagi pergi masjid semayang jemaah baca Quran. Mudah-mudahan keluar mendatang. Allah, tuan-tuan. Kita kata apa? Syirik. Ada orang yang syirik. Dia bagi lembu seekor. Tapi saya nak darah. Darah lembu tu saya nak. Tu imam tanya nak buat apa? Nak buang siai tempat anak saya accident. Jadi tempat tu siai. Tok Bomo kata sial. Bagi lembu dekat masjid, suruh mereka makan, buang sial. Darah tu tak ada. Tu imam kata tak apa, aku tak mau ambil balik. Tak, saya nak sedekah ni. Memang hang sedekah, tapi niat hang jamu dengan tu hantu apa? Kita sedekah kerana Allah, bukan sedekah nak ambil darah, nak pergi jamu untuk nenek tu kejadah apa? Kita faham itu syirik, menduakan Tuhan. Menduakan Tuhan. Syirik juga menganggap Tuhan tak reti. Ulang balik. Syirik juga menganggap Tuhan tu tak cerdik. Adakah pergi hantar Nabi Muhammad tak reti membaca? Sepatutnya hantarlah yang pandai. Saya ni ada master. Sudah. Maknanya Allah buat tu tak elok. Kira apa? Otak hang tu pun Allah bagi. Kenapa yang Nabi tak pergi sekolah? Allah Maha bijak. Walaupun dia tak pergi sekolah, tapi Allah yang ajar dia. Siapa yang lebih pandai pada Tuhan? Kalau dia dapat didikan ajaran direct daripada Allah melalui perantaraan Jibril alaihissalam, settle masalah. Satu. Kenapa yang Nabi tak pergi sekolah? Kenapa yang dia tak ada cikgu? Saya main ceramah di sini, kebetulan tuan-tuan, ada cikgu saya bawa. Depan saya ni ada cikgu. Saya umur 60 dah. 60 dah umur ustaz? Ya. Tak nampak ustaz? Adalah petua. Nak pergi nampak muda lah. Nak faham, tak faham kita. Cikgu saya ni umur 87.
Saya 60, dia 87. Doh. Pakai sorban, janggut putih, semua putih. Dia duk dengar saya ceramah. Lepas tu dia bisik kat kawan dia. Dia ni dulu mengaji kat aku. Tingkatan 4, tingkatan 5 aku duk ajak dia. Oh ya ke cikgu? Mana murid aku? Dulu bodoh. Aku ajak dia jadi pandai dia aku. Bayangkan Nabi Muhammad ada cikgu. Nabi tengok duk cerita pasal Islam, cikgu dia di bawah. Aku duk ajak mak tu. Orang kan kata Al-Quran ni cikgu dia ajar ke? Kata-kata dia ni cikgu dia ajar ke? Punya pandai sedap sangat baca ni. Bila fikir pula Nabi mana ada pandai, Nabi mana ada pergi sekolah, Nabi mana ada pandai baca Quran, baca buat tak boleh. Macam mana dia buat ayat Quran ni sedap sangat, dia baca ayat Quran ni sedap sangat, isi kandungan Quran ni sedap sangat. Daripada mana dia belajar? Universiti dia tak ada, ijazah dia tak ada, prof dia tak ada, Profesor Anjung apa pun dia tak ada. Maknanya Al-Quran ni bukan kata-kata daripada dia, mesti kata-kata daripada Tuhan dia. Itulah sebab dia tak pergi sekolah. Tuan-tuan, sampai sekarang Allah cabar sampai sekarang, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Kalau kamu ragu-ragu dengan Quran yang kami turunkan pada hamba kami Nabi Muhammad, wamai macam Bruce Lee, mai. Datangkan pada aku satu surah yang boleh lawan Quran. Sampai sekarang kita baca ayat tu. Tuan-tuan, di dalam Al-Quran 45 kali Allah sebut ayat, Allah sebut darat 45 kali. Okey. 32 kali Allah Ta'ala sebut laut. Kemudian 13 kali Allah Ta'ala sebut daratan. Jumlah dia 45. Jumlah 45. Kalau nisbah 72% disebut laut dan 28% disebut daratan. Dan Allah sebut dalam Quran takkan bertukar. Sunnatullah takkan bertukar sampai kiamat. Lan tabdila li khalqillah, takkan bertukar ciptaan Tuhan. Wala tabdili sunnatillah, takkan bertukar sunnatullah. Tuan-tuan jangan takutlah, manusia dalam dunia ni laki perempuannya. Dia takkan ada nombor 3, nombor 4. Anham mengandung kan Zom? Oh, mengandung kat Lihau. Dah tengok dah, doktor kata apa laki perempuan? Tak tahu, doktor pun tak tahu lagi. Nak kata perempuan dah, nak kata laki dah, tak tahu. Dah, dua je, laki perempuan. Dia takkan jadi nombor 3, nombor 4. Nyamuk tu tuan-tuan, nyamuk. Denggi dia takkan jadi dah. Denggi 1, denggi 2, denggi 3, nombor 4. Tak, dia jadi tu. Rimau belang. Daripada dulu sampai sekarang, belang tuan-tuan. Ni rimau apa? Ni tak tahu jenis apa. Tak, dia takkan bertukar. Sebab tu saya dulu, 3-4 tahun dulu, saya rasa seronok. Bercampur sedih. Bila apa? Bila kita kata kuman ni tiap-tiap hari bertukar. Selang hari tukar. Ingat tak zaman bila? Ingat tak? Saintis menemui virus terbaru, varian terbaru. Orang ramai diminta berhati-hati kerana ada virus yang berkembang daripada virus sebelum ni. Bila masa pula dia berkembang? Allah kata dah, sunnatullah takkan berubah. Sunnatullah takkan bertukar. Kalau manusia, dia akan bertukar. Kalau ciptaan manusia, dia akan bertukar. Dulu iPhone 1, iPhone 2, iPhone 3. Sekarang 14, 15, 17. Yang manusia cipta, dia akan bertukar. Tapi yang Allah cipta, dia tak akan ubah. Tapi sayang tuan-tuan, kita tak mau dengar cakap Nabi. Sambut nak maulid nak.
Tapi kita tak percaya hak Quran kata. Akhirnya kita hidup susah. Jolok sana, jolok sini. Lalai tak ada apa tak. Cocok sana, cocok sini. Apa jadi pada kita? Balik pada Quran. Jangan anggap Nabi Muhammad, jangan anggap Tuhan ni tak reti. Nabi Muhammad tu lahir-lahir dah tuan-tuan. Ulama-ulama kata apa? Siap sunat dah. Lahir-lahir dah berkhatam. Dia bukan macam kita. Terlupa nak bersunat. Main dia dengan mak dia. Apa hal makcik? Anak nak kahwin. Oh bagus. Bila tu? Cuti sekolah. Oh, orang mana ya? Oh, Pulau Pinang. Oh. Jadi apa masalah dia? Ni nak cakap malu saya. Cakaplah tak apa, saya boleh tolong, saya boleh. Anak saya ni tak sunat lagi. Hei. Umur berapa? 28. Pasal apa tak sunat? Terlupa. Tu ingat tak ada kan tuan. Suami mana? Suami mati dah. Cerai. Ni mati, cerai mati. Itu kau tak kahwin lain, duk besar sibuk terlupa nak bersunat ke dia. Dia pun tak habis. Bila nak nikah baru dia kata, mak boleh nikah ke tak sunat ni, sah ke nikah saya ni? La ilaha illallah. Tepuk dai. Saya kata tu nak buat apa, saya boleh tolong tak? Ustaz nak buat macam mana? Saya bukan untuk mudim. Ustaz jangan habak ke orang, malu lupa kan. Tu klinik tu. Pi klinik. Tua-tua bangka pi klinik tu. Doktor nak potong tu pun asal kita tajam ni, lihat ni. La ilaha illallah. Bayangkan Nabi Muhammad ada Tok Mudim. Nabi tengah duduk syarah tu, Tok Mudim tu bawah. Gelak Tok Mudim tu. Dia tu aku sunat tu. Tak ke hina Rasulullah tu. Silat-silat Tok Mudim tu pergi tulis signboard dekat depan rumah. Mudim Nabi Muhammad. Itu baru penunggang agama. Allah Ta'ala pelihara Nabi Muhammad. Tak ada siapa boleh klaim dia. Ni nama dia Nur. Supaya tidak ada langsung kecatatan pada dia. Tidak ada langsung benda yang boleh menjatuhkan maruah Nabi. Ni nama dia apa? Nama dia Maksum. Ni hebat ni. Tetapi musuh-musuh Allah, dia akan cari jalan macam mana nak merendahkan martabat Rasulullah. Maka kita ni kena pertahankan martabat kita manusia dan martabat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya apa? Ni majlis maulud. Kalaulah ulama-ulama kita sejak ratusan tahun yang lepas tak sambung maulud ke anak, agak-agak jadi apa kita serang ke anak? Saya Muhammad Kazim bin Ilyas bin Cik Mat bin Tahir bin tak tahu. Sampai Tahir je. Lepas tu tak tahu. Pasal apa tak tahu? Pasal tak ada siapa ambil tahu. Kita tak kenal tentang keluarga kita. Sebab apa? Pasal tak ada siapa nak sambut. Cuba kita hari ni buat reunion tiap-tiap tahun. Asal puasa, reunion. Asal raya, reunion. Panggil adik-beradik. Buat pengkisahan anak beranak. Lama-lama kita kenal adik-beradik kita. Kalaulah adik-beradik kita boleh kenal, takkan Nabi Muhammad kita tak boleh kenal susur galur dia. Dah masuk insya-Allah. Dah masuk belum? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati was-salati al-qa'imah ati Muhammadin was-salatu wal-fadhilah wasyarafa wad-darajatil 'aliyah. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan, dengan sebab kita ni sambut maulid, kenallah kita tentang Rasul. Kerana di luar sana orang cuba nak menjadikan ingatan kita tentang Islam, ingatan kita tentang Quran, ingatan kita tentang Nabi kita dipesongkan, dilupakan. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Musuh-musuh kita bukannya diam diri baklong oi. Dia bukan duk lantak lah kau nak buat apa pun, tak. Dia takkan setuju dengan kita. Maka dia timbulkan ikon supaya kita ni mengingati ikon, meminati ikon lebih lama daripada meminati Nabi kita. Timbullah Superman. Maka orang pun minat Superman walaupun sepeda di luar. Lepas Superman, Spiderman. Lepas Spiderman, Batman. Lepas Batman, Iron Man. Segala man. Ada yang beli patung Iron Man, harga dia berbelah ribu. Berbelah ribu hanya beli patung Iron Man saja. Duk tegaklah rumah. Berapa ribu dia bagi untuk sedekah majlis maulud. Tobat lahum tak bagi. Sekarang hang sayang Nabi ke hang sayang Iron Man? Dah lah patung simpanlah rumah. Dengar pula ceramah maulud malam ni tak ada jamuan. Lagi tak datang. Ada jamuan tak tuan cik? Ada, nasib baik ada, alhamdulillah lah. Selamat kumai, alhamdulillah. Bagus. Ni bagus kita raikan orang kampung kita. Tanda gembira salah satunya bagi makan orang. Untuk apa hati orang tuan cik? 500. Alhamdulillah. Yang datang 700. Nuhak di luar lagi, nuhak dalam lagi, Allah. Yang paling khusyuk sekali siapa dia tuan-tuan? Nuhak dulu. Dia semayang sekali lagi. Habis-habis semayang tu. Alhamdulillah duduk kat belakang. Nah. Yang paling tak tenang hak depan. Ramai lah pula malam ni ada. Yang paling tawaduk khusyuk siapa dia? Tu imam. Takkan mereka tak taruh untuk tu imam paling sempoi. Tuan-tuan yang saya muliakan, dalam Quran Allah Ta'ala kata apa? Bila Allah perintahkan supaya iblis tunduk pada Adam, tiba-tiba iblis tak nak tunduk. Fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Semua tunduk. Iblis je tegak kepala. Malaikat semua tunduk pada Nabi Adam, iblis tegak. Sudah. Ni ciri orang sombong. Orang lain semua baik dia. Allah tanya apa pada iblis? Qala ma mana'aka alla tasjuda idza amartuk. Iblis,
Bukankah aku suruh sujud? Apa yang menghalang kau untuk sujud? Kau gaut? Itu saya tambah. Sekarang ni kita nak semayang, yang menghalang sujud apa? Gaut. Allah ni. Slip disc. Iblis mana ada gaut, mana ada slip disc. Apa sebab kau tak sujud? Wah, saya semayang belah-belah sini. Kuliah maghrib lama lah. Saya duduk nombor 2 hujung. Mai sebelah saya tepi pintu, tepi dinding. Bila nak rukuk, okey lagi. Bila nak sujud, orang sebelah saya tu, Allah, saya nak sujud tu berhenti tu. Siapa ni? Sakit. Aduh. Bila dia duduk Rabbi Firli tu, Allah, aduh. Oh, sudah. Kemudian ada pula orang lain pula main duduk sebelah dia pula. Saya ni tak khusyuk dah. Rasa nak tengok muka dia. Siapa hang ni? Aduh. Yang paling saya tak boleh lupa, bila tahiyat akhir. Aduh. Sudah. Habis-habis salam saya tak dan yang kedua. Salam pertama saya tanya lah, sakit apa bang? Gaut. Saya tengok kaki dia tu dia. Ya abang pergi sembahyang duduk. Siapa pergi lah sembahyang tak kursi. Tak puas. Abang tak puas, saya pun tak puas. Duk fikir ni sakit apa kecil ni. Dah yang abang duk panjang. Aduh, tu siapa? Orang sebelah saya, orang tak waktu saya tahiyat akhir, dia pula kuk sekali. Memang sakit saya. Astagfirullahalazim. Allah tanya kat Iblis. Iblis, apa saya kau tak tunduk aku dah perintah pada kau? Apa jawab Iblis? Ana khairum minhu. Aku lebih baik pada dia. Khalaqtani min nar, aku dari api. Wa khalaqtahu min tin. Adam daripada tanah. Aku api, dia tanah. Api takkan tunduk pada tanah. Dalam Quran sebut dari tanah. Dalam Quran Allah bagi tahu manusia daripada tanah. Dalam Quran bagi tahu manusia yang pertama ialah Nabi Adam. Tapi orang putih bagi tahu kita manusia asal daripada beruk. Cantiknya. Ni semua ni termasuk saya, anak cucu beruk. Tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak cucu beruk yang saya hormati. Yang tuan-tuan percaya buat apa? Depa tu muka penipu. Yang kita nak percaya tu siapa? Piramli dah cakap muka dia pun muka penipu. Yang aku percaya pada dia buat apa? Kenapa tak percaya pada Quran yang Nabi bawa? Nabi kata kita ni dari Adam. Adam tu daripada tanah. Tiba-tiba kita diajar beruk. Maknanya Nabi Muhammad yang mulia ni asal pada beruk. Munasabah tak munasabah? Tak payahlah sambut maulid malam ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan percaya Nabi Muhammad pada beruk, tak payah sambut, pergi balik. Sia-sia kita dah merendahkan martabat Nabi SAW. Balik lagi kat Zoom, tengok National Geographic Animal Planet. Tengok dengan cucu 7 tahun. Apa tu apa? Beruk. Takut. Itu anak tok nenek kita tu. Mengaku pula tok nenek tu. Mereka cuba merendahkan martabat kita. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Dah elok darjat kita, kita rendahkan jadi binatang pula dah. Ni yang kita nak ni. Tuan-tuan, saya kata tadi, darat dan lautan takkan berubah. Darat 28%, air 72%. Sebab itulah yang disebut oleh Allah dalam Quran bilangannya. Okey, saya ceramah di Kulim 2 malam lepas. Ada orang kata, Ustaz tolong doa Ustaz, banjir tak datang, takut kita ni.
Kita punya pantai apa semua apa ustaz, saya duk baca ustaz, pantai kita makin terhakis. Laut dah ambil pantai, laut dah ambil darat. Tak tahulah ustaz. Bukankah Nabi ni rahmatan lil alamin? Adakah Nabi untuk kita saja? Tak, Nabi untuk laut. Nabi juga untuk rahmat sekalian alam. Ada manfaat Nabi pada sungai, ada manfaat Nabi pada laut, pada darat. Saya kata, bila kita kacau laut, dia main kacau darat. Allah kata dalam Quran, la tufsidu fil ard ba'da islahiha. Jangan rosakkan bumi selepas Allah bagi cantik. Tapi manusia tak mau ambil Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Dia faham rahmatan lil alamin ni untuk kita ya, padahal untuk semua. Akhirnya kita pun tak cukup tanah. Kita ambil bukit, kita tarah bukit, tarah gunung, ambil batu, tambak laut. Ambil tanah, tambak laut. Ambil pasir, tambak laut. Akhirnya bumi, tanah, darat jadi luas. Laut dah tak ada. Kita pun buat kondominium. Kita pun buat taman perumahan. Kita pun buat landasan kapal terbang. Kita buat. Agak-agak laut yang kita tambak tadi, ayak dia pergi mana? Jawab ah. Adakah akan berkurang laut? Tak, laut tak akan berkurang. Sebab Allah sebut dalam Quran 72% tetap laut. Dan sunnatullah takkan berubah. Akhirnya laut tadi dah berkurang, dia pergi ke mana? Dia pergi ambil kawasan darat yang rendah, yang tu pula jadi laut. Faham maksud saya? Hari ni jadi banjir di negara seberang kita. Mai air laut masuklah kawasan dia. Hak kawasan sana tak ada dah, tanah habis dah, semua jadi laut dah. Ni ustaz, apa nak jadi ni kiamat ustaz? Memang hang kiamat, hang tambak sana, hang tambak sini, air nak pergi mana? Jumlah air dan darat takkan berubah sebab Al-Quran takkan berubah. Sebab tu tuan-tuan, Allah diturunkan pada kita Al-Quran, utuskan pada kita Nabi Muhammad supaya kita boleh hidup dengan tenteram. Tapi kita anggap Nabi Muhammad tu tugas dia dah tak ada. Al-Quran ni hanya untuk malam Jumaat. Kita buat kok suka saja. Tuan-tuan tahu tak dalam Quran dia kata apa? Wal jibala autada. Dijadikan gunung ganang itu pasak. Pasak tu apa? Piling. Pasak tu apa? Piling. Masjid kita ni piling, guna kayu bakau. Kayu bakau pula dia mencengkam lagi kuat di bawah. Tu nama dia apa? Autada. Tapi hari ni manusia cerdik. Gunung dia kacau. Dia rombak gunung, dia robek gunung, akar dah gegar. Dulu tak pernah dengar gempa bumi, dah lemai dah. Bila datang gempa tuan-tuan, harga tanah jadi apa, harga rumah jadi apa, tidur malam tak lena. Allah bagi kita ni supaya lena tidur. Waja'alna al-laila libasa. Jadi malam tu jadi tidur lena. Sekarang mana ada lena? Tambah-tambah tempat kita ni 4 kali dah gempa. Nak lena apa? Nak lena apa tuan? 2.3, 4.2. Makin ikut naik ni. Skala Richter pula. Richter tu mendatang apa ustaz? Mana saya tahu. Tuan-tuan pun tak tahu, daripada kata Richter, kita pun Richter sekali. Allah ni kat som, kalau dia nak hinakan kita, simple. Ulang balik. Jangan duk bangga sangat. Kalau kaya ke apa benda, jangan bangga. Allah kalau dia nak hina kita, start. Kita ada rumah banglo. Dalam kampung lain semua tak ada. Semua bangla, kita banglo. Oh, ada pembantu rumah made from Indonesia. Kita balik dengan isteri pada pasar. Mek tadi kata, Bu, bapak, ada ular bapak. Ular apa? Warnanya kuning, besar bapak. Kemana dia pergi? Dalam bilik tidur bapak. Dia dah keluar kot tingkap ke mana? Tak ada bapak. Saya tunggu sini, tak keluar pak. Tingkapnya kunci.
telefon pertahanan awam. Mai satu van. Inilah tu datang. Begini bawanya. Ghostbuster datang. Cari berada pertahanan awam. Buka siling, buka bilik ayak, tengoklah tandas apa semua tak ada. Tak ada pun tuan. Kami dah cari 2 jam ni. Atas katil tengah tilam semua tak ada ni. Lalmari buka segala kain baju tak ada ni. Kamu biar betul, Neng. Neng, kamu nampak? Betul pak, saya tak tipu. Tanya sama dengan Irwan. Anak dia nama Irwan. Betul ke Irwan? Ulang masuk. Ya pak. Kamu pun jadi Indonesia juga. Kata dia. Tanya pula kakak dia. Betul lah ya. Besar. Begini ya. Kata dia. Takut. Agak-agak tuan-tuan. Malam ni nak tidur di mana? Nak tidur dalam bilik tidur tu atau hotel legenda? Cakap bohong tak? Tak pun tidur VIP punya hotel. Hotel Jemari tu ada lagi ke? Tak ada. Patut senyap sunyi tam mana? Hello, saya duk ketuk pintu dia tuan-tuan. Tuan-tuan takkan tidur dah rumah tu. Pasal apa? Ular seekor tak jumpa. Silat-silat hari bulan jual. Rumah untuk dijual. Harga 1 juta. Rumah tu ada ular mana ada jumpa. Sampai sekarang tak jumpa. Agak-agak orang beli tak? Tobat lahum tak beli entah dia. Begitulah dunia dia. Allah dah suruh kita duduk elok-elok. Quran ni yang Nabi bawa ni tuan-tuan hebat. Hebat. Thumma ba'asna min ba'dihim Musa ila Fir'aun wa mala'ihi fazalamu biha. Fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin. Kemudian kami utuskan Musa kepada Fir'aun dan pemimpin-pemimpin Fir'aun. Tetapi Fir'aun menolak Nabi Musa. Kamu pergilah tengok apa jadi kepada orang yang buat rosak atas muka bumi. Surah Al-A'raf tu. Tuan-tuan, cerita tentang Fir'aun tak habis-habis sampai sekarang. Isteri Fir'aun Kak Som, nama dia Asyah. Isteri Fir'aun. Jahat gila Fir'aun. Gila pun tak jahat macam dia. Tahap jahat dia apa Ustaz? Mengaku Tuhan. Aku Tuhan tau. Ana Rabbukumul A'la. Tuhan paling tinggi. Aku. Oi, Fir'aun. Aku boleh hidupkan orang. Aku boleh matikan orang. Oi, hebat ni Fir'aun. Macam mana kau nak hidupkan orang? Bila ada perbicaraan, bebaskan dia. Jangan bunuh dia. Aku dah hidupkan dia. Bila ada perbicaraan, matikan dia. Hukum gantung sampai mati. Tengok, aku dah bunuh dia. Akulah Tuhan. Oi, ni Tuhan apa ni? Gila punya Tuhan ni. Ada pula dia Kak Som, isteri. Nama dia Asyah. Allah. Yang Asyah beriman pada Allah. Fir'aun jahat. Tapi Asyah ni sabar. Dapat suami baran, suami bunuh orang, suami zalim. Asyah ni sabar. Sampailah dia nak dibunuh oleh Fir'aun. Kamu keluar pada agama. Ikut aku Asyah. Minta maaf lah abang. Saya nak beriman pada Allah dan Nabi Musa. Mati Asyah. Dia minta, ya Allah, gantikanlah aku sebuah mahligai dalam syurga, ya Allah. Asyah ni di antara pemimpin wanita dalam syurga. Sebab tu akak-akak, kalau kita dapat suami yang tak apa baik, sabarlah. Nak banding suami kita dengan Fir'aun, siapa jahat? Siapa jahat? Fir'aun. Suami kita Aun. Dia Fir'aun. Sabarlah Ustaz. Buat macam mana? Allah Ta'ala test. Tuan-tuan, Allah kata, pergilah tengok. Fanzur. Pergi tengok. Kalaulah Allah kata, pergilah tengok Fir'aun. Kalau tak jumpa, macam mana nak tengok? Kalau mayat Fir'aun reput,
Macam mana nak tengok? Maka tidaklah reput mayat Firaun sampai kiamat. Sebab Allah kata fanzur, pi tengok. Pi tengok. Sampai sekarang kita boleh tengok. Tuan-tuan nak tengok yang mana? Bersepah Firaun. Ada yang belum buka pada keranda dah. Ada yang dah buka tangan macam ini. Ada yang buka tangan macam itu. Ada yang buka tangan dekat perut. Macam-macam jenis Firaun. Bukan besar pun, besar kita. Bukan tinggi pun, tinggi kita. Tapi mengaku Tuhan. Yang mana satu ustaz? Tak tahu, pergi cari. Ada hidung dia mancung, ada hak kepala botak, ada hak gigi rongak. Ada hak tangan lagu tu. Tak boleh rapat tangan dia. Terbeliak pula mata. Dalam banyak-banyak Firaun ni, ada yang jahat. Dia mengaku Tuhan. Tuan-tuan yang saya muliakan. Nabi Muhammad, dia bagi tahu melalui Quran. Tu Firaun pergi tengok. Siapa yang pergi tengok? Siapa yang cari Firaun? Bila buka dalam Quran, teknologi, kemajuan yang sangat hebat yang ada di zaman dulu kala. Surah Al-Mu'minun ayat 82. Allah kata afalam yasiru fil ard. Kenapa kamu tidak berjalan di muka bumi? Fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabli. Dan kenapa kamu tak berjalan tengok orang-orang yang dulu hidup sebelum kamu yang dah binasa? Mereka lagi hebat daripada kamu. Mereka lagi ramai daripada kamu. Mereka lagi kuat daripada kamu. Allah sebut berkali-kali ayat dalam Quran. Mereka lagi ramai, mereka lagi ketera, mereka lagi kuat, dan mereka banyak meninggalkan kesan pada kamu. Wa atharan fil ard, banyak kesan di atas muka bumi. Pi cari. Orang kita tak cari. Yang cari siapa dia? Portugis, Belanda, British, Spanyol, Itali, Jerman, Belgium, Perancis. Yang cari siapa? Portugis, Belanda, British, Belgium, Jerman, Italia, Spanyol. 7-8 negara ni yang cari. Perancis cari di Mesir. Inggeris cari di Mesir. Inggris cari di tanah Melayu. Belanda cari di Indonesia. Spanyol cari di Filipina. Perancis cari dekat Vietnam. Afrika, Belgium masuk. Afrika, Jerman masuk. Afrika, Itali masuk. Negara Arab, British masuk. Negara Arab, Perancis masuk. Dia cari sungguh, tuan. Macam mana yang Nabi sebut dalam hadis. Di akhir zaman, kamu ni jadi macam talam-talam hidangan yang orang pakak duk rakus duk ambil. Orang Islam ni jadi macam nasi ambeng. Nasi dan talam. 3-4 orang pakak duk rumah makan ngak. Itulah nasib umat Islam. Nabi sebutlah dalam hadis. Dan mereka buat sungguh. Mai ke tanah Melayu, mereka cari emas. Mereka cari biji. Tuan-tuan ingat mereka mai tanah Melayu ni cari rempah. Tuan-tuan ingat mereka tu makan rempah ratus ke? Dah. Dia cari biji. Timah. Bila dapat biji timah, dia ambil biji. Dia tinggal timah. Ini timah. Berlubang bumi kita. Tapi ustaz, mereka buat pembangunan. Apa? Mereka buat kereta api ustaz. Taiping, Port Well. Memang. Taiping tempat biji timah. Dia buat kereta api pergi ke Port Well supaya senang dia bawa pelabuhan untuk dia ambil biji. No, dia buat dekat dengan Port Dickson. Nama pun Port Dickson. Dia ambil daripada Lukut. Biji daripada Lukut bawa dekat Port Dickson. Bawa balik negara dia. Kaya raya negara dia. Kalau saya jadi pemerintah, tuan-tuan, saya tukar balik nama tu. Port Dickson tu. Balik pada nama asal dia. Tanjung Kemuning ke. Tukar balik nama Melayu.
Orang putih datang, rampas segala kekayaan kita, kemudian kita kekalkan nama dia. Port Dickson. Dickson tu nama orang. Teluk Intan kita tukar dah. Dulu, kita tukar dah. Hak lain pun dah tukar. Mereka ni yang membangkrupkan negara kita. Hasil mahsul mereka ambil. Emas mereka ambil. Tapi mereka bukan cari emas saja. Mereka mencari teknologi. Sebab Allah kata, wa amaruha aksaru mimma amaruha. Orang dulu-dulu memakmurkan dunia lebih daripada kamu sekarang memakmurkan dunia. Maknanya tuan-tuan, ilmu kemodenan ada disebut oleh Allah dalam Quran. Pergi cari. Orang putih cari. Yang gali, rakyat tempatan. Yang korek, rakyat tempatan. Korek, jumpa harta. Korek. Lain macam kubur ni. Nama dia piramid. Macam mana nak masuk piramid ni? Bom satu batu. Nak masuk tengok apa ada dalam piramid ni. Bila masuk tuan-tuan, tengok mayat Firaun bersepah. Kubur rupa dia. Yang hebatnya tuan-tuan, dalam dia tak ada udara. Udara tak boleh masuk. Bila udara tak boleh masuk, air lagi tak boleh masuk. Macam mana orang dulu buat bangunan, angin tak masuk, air tak masuk, dan tahan gempa bumi. Itulah Firaun. Teknologi yang sangat hebat. Sampai sekarang orang duk fikir, macam mana mereka boleh angkat batu susun di atas. Orang putih senang jawab. Alien. Yang buat ada UFO. Oh. Lagi sekali kita tinggalkan Nabi Muhammad. Lagi sekali kita tinggalkan Quran. Allah tak kata pun alien yang buat. Allah kata manusia dan jin yang buat, tuan-tuan. Lupakah kita dengan Quran? Allah sebut berkali-kali, tuan-tuan. Teknologi mereka. Orang putih dia nak pesongkan kita supaya tak percaya dengan Quran. Dia kata UFO. Maka kita pun ditakutkan dengan UFO sampai sekarang. UFO main kat Amerika. Dia main sungai Sumun kita, tinggal semak. Habis dia main. Kapal terbang dia besar. Nama harakat pula besar dia main. Dia kalau kita tembak dia luka. Darah dia warna hijau. Oh ya, darah hijau. Dia bila dia luka kita tembak dia kan, dia repair, elok balik. Dia tembak kita pula, mati kita. Muka dia macam mana? Muka dia panjang. Tu bukan predator ke? Yang tu. Tu predator bang. Lawan pula dengan alien. Yang abang percaya buat apa? Kita ni duk kena kelentong dengan mereka tak habis-habis. Takkan Allah tak cerita makhluk asing dalam Quran? Takkan Allah tak cerita bahawa makhluk asing ni boleh menguasai manusia? Takkan Nabi Muhammad terupa nak cerita bila datang pada kamu UFO? Ada dah hadis dia? Ada yang nak percaya kejadah apa? Kenapa tak rujuk pada Quran? Akhirnya mereka masuk dalam piramid. Tengok mayat Firaun. Buka keranda berapa emas. Tengok kerusi Firaun, emas. Tuan-tuan ingat cerita Kasim Baba? Emas. Wah, emas. Nasib baik kau lampu, kau panas. Kalau tidak dengan kau rembat, katanya. Itulah penjajah, tuan-tuan. Dan sebelum dia keluar, dia kata, jangan masuk dalam piramid. Dia ada sumpahan Firaun. Kita pula jadi takut hantu. Tak apa, tak masuk. Sedangkan mereka ambil segala maklumat di dalam piramid. Dan gua-gua yang mereka jumpa.
Rupa-rupanya tuan-tuan, cerita tentang gua ni ada dalam Quran. Baik, ikut saya baca. Am hasibta anna ashabal kahfi war raqib. Sambung. Kanu. Aiwah. Kak Som, hafal tak? Hafal tak? Hafal. Cuba baca. Am hasibta anna ashabal kahfi war raqib kanu min ayatina ajaba. Adakah kamu menyangka ashabul kahfi dan ar-raqib itu ajaib? Ada benda lagi ajaib daripada dia? Tidur 309 tahun belum ajaib. Ada lagi yang ajaib pada tidur. Apa dia Ustaz? Macam-macam. Matahari dah berapa juta tahun elok dia bangkit. Lagi pelik. Bumi tak ada tiang, tak jatuh pun. Takkan jatuh langit tu. Langit tak ada tiang tu, takkan jatuh tu atas bumi. Jangan tuan-tuan duduk bawah. Kenapa Din? Takut langit jatuh. Oh, ni masuk hospital Din. Yang kita takut siling. Tak akan keluar berita. Sekeping langit dilaporkan jatuh di Masjid Sungai Sumun malam tadi. Kejadian berlaku ketika ceramah Maulidur Rasul oleh penceramah Ustaz Kazim Ilyas. Turut cedera Ustaz Kazim Ilyas. Tobatlah, berita langit jatuh tak ada. Takkan ada. Hebat. Ni kita duk takut lah. Ya Allah, tak tahu nak habang lah Ustaz. Oh, ni mereka kata Madinah kena serang pula lah. Tak tahu lah Ustaz. Bila keluar saja, Madinah kena serang dah. Hang lupa ke Nabi kata dah Madinah, Mekah ni tentang Dajjal tak boleh masuk. Tembak. Kapal terbang tak boleh lintas atas Kaabah. Dulu waktu perang Iraq lah apa semua ni, dia kata Israel akan serang Kaabah. Pergi serang. Datuk Nabi pun cakap dekat Abraha, aku cari kambing aku, pasal aku tuan kambing. Hang nak pergi serang Kaabah, pergi serang. Tapi Kaabah tu ada tuan dia lah jaga api. Dah serang kambing aku mana? Disibuk tanya kambing dia. Abdul Muttalib. Kenapa kita hari ni bila jadi kes-kes apa, seolah-olah Nabi tak tahu? Seolah-olah Nabi tak tahu. Jangan duduk dekat-dekat. Semayang jauh-jauh lagi. Kena duduk jauh, sedepah jauh. Nabi kata rapatkan saf. Kita pula sedepah. Ni bukan di sini, di Afrika. Tapi bila mai semayang, naik kereta 5 orang, duduk rapat-rapat. Bila mai semayang masjid, duduk renggang-renggang. Tak kepelik tuan-tuan. Pelik tak? Tidur dengan isteri rapat. Kenapa tak renggang pula? Penjarakan. Tak beranak isteri tu. Janganlah macam tu. Janganlah sial kat Nabi. Nabi kata rapatkan saf. Sudah-sudahlah. Kalau ada lagi berlaku, beritahu kat mereka. Kami nak ikut Nabi. Sebab apa? Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Ali Imran ayat 81. Apa yang kita kena buat dengan Nabi? La tu'minun nabihi wa la tansurunna. Hendaklah kamu percaya pada Nabi dan hendaklah kamu tolong Nabi. Allah sebut perjanjian Allah. Bila Nabi Muhammad ada di kalangan kamu, sampai Nabi dibuat perjanjian dengan para Nabi dan Rasul. Hei para Nabi, kalau Muhammad ada di tengah-tengah kamu, tolong dia. Baik. Kalau Nabi-Nabi pun berjanji tolong Nabi Muhammad, percaya Nabi Muhammad, kenapa kita tak ambil? Allah sebut tuan-tuan tu, Ali Imran 81 tu. 2 tanggungjawab kita terhadap Nabi. La tu'minun nabihi wa la tansurunna. Percayalah pada Nabi dan bantulah Nabi. Quran yang Nabi tinggal ni hebat. Kemudian kata Allah Ar-Raqib. Ar-Raqib. Tu tuan-tuan nampak tu. Qad afla'al mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un.
Itu yang di situ. Ni hadapan tuan-tuan. Innama ya'muru masajidallah. Orang yang boleh baca, dia boleh baca. Orang tak boleh baca, dia menung. Tak mana punca ni? Dia cari punca. Surah. Oh. Pusing ke atas, pusing ke bawah, dia kejadah. Apa dia baca? Lalah jumpa punca. Kul huwallah. Dia siksa tuan. Lain kali nak tulis khat, tulis biasa sudah. Senang orang baca. Ni dia dah cari khat. Tanpa khat dah. Ni nama dia khat. Khat di situ. Tetapi kalau dia diukir di gua, diukir di batu, diukir di dinding, dia bukan dipanggil khat, dia dipanggil raqib. Am hasibta anna ashabal kahfi war raqib. Apakah kamu menyangka raqib? Yang raqib inilah tuan-tuan yang ditulis di dinding-dinding gua sejak zaman Nabi Idris alaihissalam. Kenapa mereka tulis tentang teknologi? Kerana Nabi Idris, Nabi Nuh tahu satu hari dunia ni akan banjir, akan rosak, gempa dan sebagainya. Teknologi semua hilang. Maka mereka mula menulis tuan-tuan. Jangan ingat piramid dibuat oleh Firaun, zaman Firaun. Sebelum daripada itu tuan-tuan. Untuk menyembunyikan teknologi yang hebat. Maka bila penjajah masuk dalam negara-negara tadi, mereka baca ayat Quran tentang Ar-Raqim. Mereka cari Raqim. Mereka cari dalam tanah, mereka cari dalam gua, mereka cari dalam kubur. Bukan setakat mereka jumpa Firaun, teknologi Firaun. Tapi sayang tuan-tuan, kita kata orang dulu bodoh. Makan batu, makan mentah. Kita dibungolkan bahasa Banjar tuan-tuan. Oleh penjajah, orang dulu tak berpakaian. Takkan Nabi Adam tak pakai baju? Wa'allama Adama asma'. Wa'allama Adam al-asma'. Allah ajar pada Nabi Adam semua nama benda. Baju ada, topi ada, kopiah ada. Nabi Nuh buat kapal atas bukit. Umur dia 900 tahun. Buat kapal. Tuan-tuan ingat 900 tahun agak-agak bongkoknya lah. Kita umur 80 naik tangga pun tak larat. Nabi Nuh 900 tahun buat kapal. Maknanya dia sehat. Takkan dia buat kapal seorang dia? Tak ada teknologi. Mesti ada teknologi. Tapi kita digambarkan, dia katuklah kayu popang. Bila nak siap kat Som? Kapal dia canggih kat Som. Ada untuk binatang, ada untuk orang. Tuan-tuan, saya adalah ustaz yang pertama dalam Malaysia bawa jemaah naik kapal krus. 1,500 orang. Pekerja dia 1,000 orang. Jemaah saya tuan-tuan 40 bas, 30 bas sekali naik krus. Agak-agak tuan-tuan naik kapal tu, hak duduk di hujung dengan di belakang nak cakap lagu nak. Hak sekarang ni semua walkie-talkie. Bola satu, bola tanggung, lipat bola tanggung. Roger. Agak-agak Nabi Nuh cakap dengan kawan dia dalam kapal tu je. Dia 900 tahun tau. Nah, sekarang saya bercakap dengan tuan-tuan. Tak ada mikrofon. Nabi Nuh adalah seorang Nabi yang umur dia panjang. Kak Som dengar tak Kak Som? Tak dengar. Nabi Nuh cakap dengan kapal dia je lah. Tapi kita dah dibuat. Orang dulu mana ada teknologi. Nabi Nuh duduk atas bukit. Anak duduk di bawah. Hujan lebat, ribut topan. Hei, anakku, naik atas kapal. Anak dia jawab, tak apalah bapak. Bapak naiklah, saya naik bukit. Kalau kita tak cakap guna mikrofon malam ni, orang di luar tak dengar lah. Apa benda yang Nabi Nuh cakap dengan anak dia? Ni, air. Mereka berlayar bukan sehari dua. Banjir nak tenggelam dunia ni. Nak surut balik bulan. Tuan-tuan, bulan. Mereka minum air apa? Pernah tuan-tuan fikir?
Nabi Nuh dengan umat dia minum air apa dalam kapal tu? Takkan minum air banjir. Mai ambil cebok duk tadah masak. Tak kena taun ke apa buat tu. Depa mesti ada simpanan air. Di mana? Mesti ada tangkinya. Nak berak lagu mana? Mesti ada tandasnya. Makanan berbulan ustaz, takkan main lempak atas lantai ya, makanan. Mesti ada peti aisnya. Takkan 3 bulan belaya main letak sayur atas ni. Yang makannya beruang, yang makannya binatang. Tuan-tuan, gajah sekali makan berapa tan? Tuan-tuan ingat gajah makan bubur Asyura? Ni otak kita tuan-tuan. Al-Quran ni maju. Nabi Muhammad ni maju tuan-tuan. Tapi kita kata mundur. Ikut Islam, mundur. Allah sayangnya. Orang putih dia cari, dia jumpa di dinding. Tuan-tuan tahu tak mereka jumpa apa dekat dinding gua di seluruh dunia? Hari ni baru bocor. Mereka jumpa gambar kapal terbang, gambar kereta, gambar jet, gambar bicycle, gambar kereta, gambar jam, gambar lampu, gambar enjin, gambar mentol, semua ada. Dalam bidang perubatan, segala jarum, segala apa semua, ada semua. Jam, ada. Sebab tu bila mereka ambil benda ni, mereka bawa balik ke Perancis. Mereka ada emas yang banyak, mereka ada biji timah yang banyak, mereka kaya raya, mereka buat kajian. Apa benda ni? Akhirnya mereka mula mengeluarkan satu industri yang dipanggil sebagai revolusi industri di Eropah. Revolusi inilah yang memodernkan dunia. Dia cipta motor, dia cipta kereta, dia cipta lampu, dia cipta ubat, dia cipta jarum, dia cipta gunting. Apa yang mereka cipta itu mereka cilok daripada Al-Quran. Jadi tuan-tuan, adakah dunia setakat tu saja ustaz? Tak. Al-Quran bukan setakat tu saja. Terlalu banyak rahsia Al-Quran yang Nabi Muhammad tinggalkan pada kita. Pilah tuan-tuan, anak-anak muda yang datang malam, pilah kaji Al-Quran. Kalau kita nak jadi hebat, belajarlah Al-Quran. Kalau kita nak jadi hebat, amalkan dia. Ni nama dia Tam. Nama dia Tam. Kalau kita tak di sini, thumbprint. Letak di sini, muka glow. Itu dekat immigration. Letak sini, jari. Muka cuba. Cuba tuan-tuan tekan jari. Agak-agak keluar muka tempat. Muka kita. Tekan, muka jiran sebelah. Zepa pula ni. Nampak ni. Tobatlah home takkan terbit. Mesti muka kita. Kalau mati ni, ada orang tanya saya, Ustaz, ada mayat tu, rangka mana? Ada rangka. Di mana? Dalam pokok. Bayangkan tuan-tuan, dalam pokok ada rangka mayat. Handphone masih ada, IC masih ada. Mereka laporkan yang dia hilang 2 tahun lepas. Patut tak jumpa duduk dalam pokok. Macam mana boleh duduk dalam pokok? Sampai sekarang misteri tuan-tuan. Pokok tu makan orang ke? Tak apa ular makan dia pergi masuk dalam pokok ke? Tak boleh jawab sampai sekarang. Tapi bukan di Malaysia, di luar negara, di Indonesia. Tuan-tuan, ada orang tanya, Ustaz, ya, dekat kawasan kami ada rangka. Soalan saya, kita nak kebumikan mayat tu, nak uruskan dia sebagai orang Islam ke sebagai orang bukan Islam? Ada mayat dia Ustaz. Jadi soalan, apa Nabi Muhammad agama tak boleh jawab? Boleh. Yang pertama, kalau mayatnya masih lagi boleh dikesan, laki atau perempuan, cuba tengok dia sunat ke tidak. Kalau dia bersunat, Islam lah. Uruskan secara Islam.
Dia tanya pula, Ustaz sekarang orang kafir pun sunat Ustaz. Kalau gitu, pergi ke balai polis, cek siapa yang mengadu hilang ahli keluarga, ambil DNA dia, akan samalah dengan DNA mayat. Akan sama. Bila cek rambut dia kalau masih ada, gigi dia masih ada, pergi cek, jari dia masih ada, mesti ada. Ustaz faham tak Ustaz? Tinggal tulang rangka Ustaz. Oh, sudah. Macam mana nak uruskan mayat dia Ustaz? Kalau begitu, tengok kepada ada satu benda yang tak akan hancur lagi. Ni nama dia tuan-tuan. Tu forensik, patologi forensik. Dia boleh kaji mayat ni laki ke perempuan, apa dia boleh kaji. Ustaz, kami dah kaji dah Ustaz. Bila ambil DNA dia Ustaz, tak ada siapa pun yang padan dengan mayat ni. Oh, sudah. Maknanya dia bukan orang Malaysia Ustaz. Orang luar negara kot. Mungkinlah kot. Tak ada dia. Kalau begitu, jumpanya di mana? Dijumpa kawasan tu Ustaz. Majoriti orang Islam? Ya. Orang bukan Islam mana ada? Orang Islam sana jauh Ustaz. Kalau begitu, mandikan, uruskan dia secara orang Islam. Tetapi letakkan mayat dia, kubur dia bersebelahan kubur orang Islam. Jangan masuk kubur ramai-ramai majoriti Islam. Tuan-tuan, dalam agama kita mesti ada jawapan. Mesti ada jawapan. Ustaz, saya nak pindah ke bulan. Bagus. Bila? Cara minggu depan lah. Silakan. Ustaz, boleh tak kita pergi ke bulan? Quran bagi jawapan. Allah Ta'ala kata apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa mesti mati. Okey. Kawan saya kemarin habis pencen cikgu sekolah, meninggal. Hari Khamis. Pencen mati. Tak dan makan duit pencen. Simple punya mati. Hari Jumaat kemarin, satu orang sakit kanser, dia datang saya bulan lepas. Dia kata kat saya, Ustaz, saya tak ada harapan dah. InsyaAllah kita cuba. Semalam, hari Jumaat lepas mati. Pukul 11.30. Kawan saya, tuan-tuan, ni penceramah terkenal di Pulau Pinang ni. Allah lagi mudah mati, tuan-tuan. Tuhan bagi kat dia. Malam tu boleh duduk sambut maulud, duduk selawat. Lepas mayang subuh apa semua, dia nak melawat sekolah dia. Sampai tengah jalan, duduk jalan, letih, penin, gemak je. Rehat atas kursi, jalan. Allah sayang dia hari Jumaat mati. Maknanya, kita anytime boleh mati. Ulang balik. Kita anytime boleh mati. Kita bila-bila masa boleh mati. Lagi sekali. Kita bila-bila masa boleh mati. Okay. Saya nak balik Ipoh malam ni. Agak-agak boleh sampai ke? Belum tentu. Semalam saya di Beranang, Selangor. Malam tadi. Dari Beranang terus saya pergi Pulau Pinang. Jalan punya jam. 9.30 pagi tadi di Pulau Pinang. Sampai pukul 11.30 di Pulau Pinang. Mai pula ke hutan melintang. Sampai tadi pukul 5. Saya lagi balik Ipoh. Lepas Ipoh pagi besok pukul 12 saya gerak ke Rantau Panjang. Kelang pula. Habis Rantau Panjang Kelang, balik pula ke Seri Manjung. 9.30 pagi hari Selasa ada di Seri Manjung. Habis Seri Manjung, pi mana pula? Pi ke apa ke nama Kedah, Jitra. Oh, Ustaz tak balik langsung? Tak balik. Lepas Jitra tak? Lepas Jitra pi Sungkai hari Rabu pukul 9. Lepas tu Felda ke Mahal, Teriang Pahang. Loh. Hari Jumaat Ustaz? Hari Jumaat pula pukul 10.30 pagi Shah Alam. Malam Ustaz? Malam di Bangi. Oh, sudah. Bila Ustaz jumpa isteri? Tak jumpa kat Zoom. Saya anytime boleh mati. Dalil? Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Toha 55. Dari tanah kamu dijadikan, ke dalam tanah kamu akan dimasukkan, dari tanah kamu dikeluarkan. Ulang. Dari tanah kamu dijadikan, ke dalam tanah kamu akan dimasukkan, dari tanah kamu akan dikeluarkan.
Tuan-tuan, bulan depan saya pergi ke bulan. Naik kapal terbang, roket pergi ke bulan. Ada chance tak saya mati ke bulan? Ada peluang tak? Boleh tak saya mati di bulan? Boleh. Sebab mati bila-bila masa. Bolehkah yakin saya balik ke bumi? Tak yakin. Allah kata, hang daripada tanah dan mati di sini. Dari tanah hang dan di sini hang akan dimasukkan. Tiba-tiba saya pun pergi melawat bulan. Duduk 2 hari, duduk 2 jam di bulan, mati. Tanam di bulan. Tanya dekat isteri. Datin, ustaz macam mana? Dia tanam sana lah. Tak balik lah. Tanam di mana? Di bulan. Tu siapa mandi? Tak tahu mereka mandi semua. Tak tahu nak kata. Nampak? Allah kata, hang mesti mati di bumi. Dikebumikan di bumi. Yang tuan-tuan duk percaya dia dengar azan di bulan tu pasal apa? Berapa puluh tahun dia kelentong kita. Dia dengar bang di bulan. Dia dengar azan Armstrong tu. Dia nampak azan tu. Tu dia balik bumi, dia masuk Islam tu. Bila dia Islam tuan oi? Terus duduk kelentong lah. Tujuan kami pergi ke bulan untuk mencari air. Balik buka dalam Quran, walaqad makkannakum fil ard waja'alna lakum fiha ma'aish qalilan ma tashkurun. Lama dah Quran cakap. Sesungguhnya kami yang jadikan kamu dan kami yang jadikan bumi ini ada kehidupan. Allah sebut bumi ni ada kehidupan. Yang pergi cari air di bulan tu kerja ada apa? Air ada di mana? Air ada di mana? Pergi cari ke bulan tu kerja ada apa? Pilah duduk di bumi ni. Air berlambak. Air putih, air keruk, air jernih, air kuning. Tambah di Perak ni, lumut, dinding, parit, semua boleh duduk. Tuan-tuan, janganlah kita dibengongkan pemikiran oleh orang-orang ni, tuan-tuan. Nak jadi cerdik, ikut Quran. Terbaik. Nak dapat keluarga bahagia, surah Luqman. Terbaik. Nak jadi keluarga bahagia, surah At-Tur ayat 21 sampai 27. Terbaik. Memilih keluarga misali, surah At-Tur. Nak jadi orang kaya, surah Al-Baqarah. Kaya raya adik-adik ni, abang-abang ni hari ni mendatang ni, ada yang rambut setelah K-pop ada. K-pop, rambut tutup dahi, duit tak ada buat apa. Nak jadi orang kaya adik, surah Al-Baqarah adik. Kita ada masjid 24,000 buah campur surau. 24,000 buah, satu Malaysia. Kalau setahun buat korban seekor, 240,000 ekor. Darab dengan 5,000, kita dapat 1.2 bilion. Siapa kata miskin? Tapi sayang, kita dibodohkan lagi sekali. Bodoh macam dah set Al-Baqarah tu bunga ni. Dah set Al-Baqar tu, saya tak boleh sebut Al-Baqarah tu, saya tak boleh sebut bahasa Melayu. Takut kena ban mereka punya ni. Sensitif dah. Tak boleh sebut. Nak sebut Baqarah tak apa, mereka tak faham. Kalau tuan-tuan pun tak faham, lagi susah hati dia. Binatang yang Allah letak dalam Quran, binatang yang kita panggil BODOS. Kalaulah binatang tu tak ada manfaat, takkan Allah letak nama surah. Cuba fikir tuan. Adik-adik, pilah belah. Ladang kelapa ada, ladang sawit ada, tengah-tengah dia belah binatang ni. Susu boleh jual, kulit boleh jual, daging boleh jual. Bayangkan kalau setahun korban, kita boleh dapat 1 bilion, tuan-tuan. Kawan saya dia buat korban, dia dapat 24 juta, tuan-tuan, setahun. Korban saja.
Jom masjid kawasan kita ni pakat bela dan kita pembekal binatang-binatang korban. Bang, kita ni bang, pergi umrah bang, 250,000 orang setahun. Darat dengan belanja RM10,000, perbelanjaan untuk buat umrah saja 2.5 bilion duit. Siapa yang kaya? Kapal terbang yang bawa jemaah umrah. Siapa yang kaya? Bilion ni. Hotel yang bawa jemaah umrah. Apa yang tuan-tuan dapat? Kita pergi umrah, mereka bagi apa? 3 beg, 1 ihram, 1 telekung. Beg besar, beg kecil, beg galah. Saya tanya pada tuan-tuan, beg 3 ni made in apa? Beg hak besar, beg hak kecil, beg galah tu made in apa? Pun tak dapat kat kita. Adakah mereka bayar zakat pada kita? Adakah mereka tolong masjid kita? Kita tak mau tolong bangsa kita sendiri. Atas alasan murah ambil mereka. Apa salahnya ambil daripada Persatuan Ibu Tunggal, membekalkan beg untuk jemaah umrah. 1 beg dia untung 20, 3 beg 60. RM60 kali dengan 250,000, 10 juta dapat dekat Persatuan Ibu Tunggal. Tak miskin dah. Siapa yang nak menggerakkan benda ni tuan-tuan? Panggil mereka ni, mainlah tolong masjid. Kalau 1 beg hang bagi RM20, kami jual daripada Persatuan Koperasi Masjid. Tak ada siapa kutip derma kat masjid tuan-tuan. Ni datang masjid pun serba salah. Duit tak bawa, orang kutip. Yang budak tu pula selagi kita tak masuk tabung, tak jalan, duk tunggu dia. Sayang tuan-tuan, kita memilih untuk tolak Quran. Berpecah tak habis-habis. Sedangkan kalau kita bekerjasama, kita jadi orang hebat tuan-tuan. Kontrol dunia, ekonomi kita pegang. Tapi kita memilih untuk bergaduh. Seolah-olah Nabi ni tak ada fungsi tuan-tuan. Quran tak ada fungsi. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, mari kita jaga kampung kita, mari kita jaga masjid kita, karya kita, perpaduan di kampung kita, supaya dadah tak masuk dalam kampung. Semalam menteri cakap 135,000 penagih dadah sekarang yang aktif di pusat serenti. 135,000. Maknanya kita sudah kehilangan pengundi 135,000 pengundi. Yang paling banyak isap dadah apa? Orang kita habis pengundi. Sebab bila mereka masuk dalam pusat-pusat tu, mana boleh ngundi? Masuk dalam penjara, mana boleh ngundi? Tuan-tuan pernah tengok penagih dadah main naik lori 4 truk. Ni pernah buat ni. Kami nak ngundi, marilah, mari semua. Mereka tak boleh kan? Itu yang ada sekarang tu tak ditangkap. Yang tak ditangkap lagi ni, yang duk bebas ni. Ni musuh kita sekarang. 2. Musuh apa ni? Musuh kita sekarang ialah kejahilan tentang agama kita, tentang Nabi kita, tentang Quran kita. Jom kita basmi kejahilan tentang agama kita. Al-Quran bukan hanya setakat ni. Saya cerita baru Al-Baqarah. Saya belum cerita benda lain tuan-tuan. Bagaimana Allah Ta'ala ni cukup hebat. Saya tak cerita lagi tentang otak. Saya tak cerita lagi surah Al-Qiyamah ayat 6. Ibu jari ni Al-Qiyamah ayat 6. Hari ni siapa nak derma, QR code. Semua ni dalam Quran. Surah Al-Qiyamah ayat 6. Saya tak cerita lagi tuan-tuan tentang virus. Tak cerita lagi tentang kiamat. Ni, apa yang tuan-tuan tengok dalam menatang ni, berhati-hati. Bukan semua boleh percaya. Ada tak Quran cakap? Ada. Dan salah satu punca kita masuk neraka surah Al-Mudathir ayat 42 sampai 47. Salah satunya puncanya apa? Duk bercakap benda yang kita tak tahu. Borak benda yang kita tak tahu. Wa kunna nahudu ma'al khaidin. Duk jadi WhatsApp group, jadi grup cakap benda yang kita tak tahu. Komen benda yang kita tak tahu. Punca masuk neraka sakar.
Sebab tu saya tak mau tuan-tuan komen-komen ni, nampak ni memang dia orang bunuh ni, memang kena dah. Ni jahat ni. Hantar mana? Ni depa kabur. Nampak ni kabur. Lawak. Kalau dia bohong, mana aku tahu aku bohong sekali. Neraka tempat hang tu. Tak ada pasal ya. Orang tanya saya, ustaz, komen ustaz, artis ditangkap khalwat. Ustaz boleh komen? Saya tak tahu. Siapa tangkap? Saya tak tahu. Minta maaf. Takkan ustaz tak tahu. Pukul 3 pagi dia kena tangkap. Saya tak tahu. Komen sikit ustaz untuk masyarakat. Saya tak tahu. Yang tangkap siapa? Jawi. Habis tanya Jawi. Saya Jawa. Tak kena. Saya tak tahu. Ni kita nak komen semua ni. Apa tuan? Nak selamat? Diam. Jangan benda ni menyebabkan kita masuk neraka. Quran jelas sungguh-sungguh tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, sekadar itu sajalah. Okey. Dulu saya main surau sana tahun 2023. Hari ni saya main di masjid tuan-tuan. Saya dah ceramah 35 tahun. Inilah kali pertama saya main masjid tuan-tuan. Jadi kalau nak sambung lagi cerita ni, 35 tahun daripada sekarang. Tuan-tuan jemput lagi sekali, insya-Allah saya main pula tuan. Jadi tuan-tuan, jaga Nabi kita, tolong Nabi kita, percaya pada Nabi kita, insya-Allah Allah Ta'ala akan rahmatkan tempat kita. Sekian, saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.